Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ahmad Firdaus Mahmud, #Saudagar Hartanah. Sekarang saya berada di Stanley Park, Vancouver, Kanada. Apa yang saya ingin kongsikan hari ini mengenai perunding hartanah. Ramai perunding hartanah yang merasakan mereka tidak mempunyai informasi yang cukup untuk bermula, dan mereka sering terlalu bergantung dengan team leader ataupun pihak di atas yang coach mereka. Sebenarnya dalam perunding hartanah sebenarnya mereka perlu melakukan. Biasanya perunding hartanah akan dibekal dengan maklumat-maklumat yang cukup sebagai perunding hartanah. Walau bagaimanapun, setiap kes sebenarnya berbeza ataupun setiap transaksi yang diuruskan oleh perunding hartanah berbeza. Saya juga bermula seperti ini juga, di mana saya hanya menghadiri lebih kurang dalam 6 jam kursus dan balik saya terus buat. Maksudnya saya terus masuk dalam market dan terus untuk mencari listing, untuk mencari rumah untuk dijual, dan melalui pengalaman itulah saya membina keyakinan saya, membina maklumat-maklumat baru kepada diri saya untuk saya terus berinteraksi dengan tuan rumah ataupun dengan pembeli. Jadi kepada semua perunding hartanah, saya cadang, saya suggest kepada anda untuk terus masuk dalam industri buat, dan melalui pengalaman itulah, kerana makin lama anda dalam industri, makin lama makin tinggi pengetahuan anda. Jadi saya betul-betul yakin, insya-Allah bila anda dalam industri, anda memahami sebenarnya apa itu kerjaya perunding hartanah. InsyaAllah jumpa saya lagi, Ahmad Firdaus Mahmud, #Saudagar Hartanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.